Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia tuan-tuan, puan-puan dan para pegawai kanan KPM yang kami hormati. Terlebih dahulu, izinkan kami merakam setinggi-tinggi ucapan ke atas KPM kerana memberi ruang untuk kami yang mewakili mentor Madani dalam pembentangan kali ini. Yang bertujuan untuk mencadangkan satu garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI bagi semua murid-murid di sekolah Malaysia. Tanpa garis panduan, AI boleh salah gunakan untuk tujuan negatif, seperti untuk menyebarkan maklumat palsu atau untuk mencerobohi maklumat peribadi. Kita juga mungkin terlalu bergantung kepada AI sehingga hilang kemampuan untuk berfikir sendiri. Selain itu, akses kepada teknologi ini juga tidak seimbang. Yang kaya terus maju, yang lain terus ketinggalan. Tanpa garis panduan, AI bukan sekadar alat, tapi boleh menjadi ancaman kepada generasi yang akan datang. Cadangan jangka masa. Dalam jangka yang pendek, garis panduan dan latihan asas perlu dilakukan. Dalam jangka masa sederhana, projek ritis boleh dilakukan di mana-mana sekolah terpilih. Manakala dalam jangka masa yang panjang, pemerhatian dan penambahbaikan perlu dibuat. Objektif garis panduan adalah untuk memastikan AI digunakan secara selamat, adil dan beretika. Ia menjadi panduan agar teknologi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial. Justru, murid perlu dibimbing agar menggunakan teknologi ini secara beretika serta menghormati privasi rakan dan guru. Sebagai masyarakat yang celik teknologi, kita bertanggungjawab memastikan AI dimanfaatkan secara beretika dan seimbang. Dengan garis panduan yang jelas dan pelaksanaan yang bijaksana, kita bukan sahaja memacu kejayaan, tapi kita boleh memelihara nilai kemanusiaan dalam arus digital yang kian pantas.